Wajahnya kacak, senyumannya memikat, tetapi dilita Nicky Hayden ialah lelaki yang menewaskan Valentino Rossi dan menampas gelaran dunia MotoGP. Inilah The Kentucky Kid. Nicky Hayden dilahirkan pada tahun 1981 di Kentucky, Amerika Syarikat dalam keluarga hidup dengan dunia perlumbaan. Sejak kecil lagi dia sudah menunggang motosikal dan membesar dilita bersama adik-adik beradiknya. Bakatnya berkembang dengan pantas sehingga menjadi juara termuda AMA Superbike pada tahun 2002. Pencapaian itu membuka pintu ke MotoGP bersama Honda pada tahun 2003. Pada tahun 2006, Hayden mencetak sejarah dengan tunggangan yang konsisten sepanjang musim. Dia berjaya menamatkan dominasi 5 tahun berturut-turut Valentino Rossi dan muncul juara dunia MotoGP dengan kelebihan hanya 5 mata saja. Dia terkenal sebagai seorang yang sangat merendah diri, sentiasa menghormati semua orang di paddock dan mempunyai senyuman yang membuatkan ramai peminat menggelar lelaki paling kacak dalam sejarah MotoGP. Malangnya pada tahun 2017 ketika sedang berlatih berbasikal di Itali, Hayden terlibat dalam kemalangan jalan raya. 5 hari kemudian dunia perlombaan kehilangan The Kentucky Kid pada usia hanya umur 35 tahun. Sebagai penghormatan, nombor ikoniknya 69 telah dipencengkan daripada MotoGP. Ada pelumba yang dikenang kerana rekod, ada yang dikenang kerana bakat, tetapi Nicky Hayden dikenang kerana menjadi seorang juara yang hebat, rendah hati dan insan yang disayangi seluruh dunia perlumbaan.